Pernah tak anda alami situasi ni? Anda ada masa seminggu untuk siapkan satu tugasan, tapi akhirnya kerja tu cuma siap masa malam sebelum deadline. Bunyi macam familiar, kan? Ini bukan masalah peribadi anda, tapi ia adalah satu fenomena universal yang kita kenali sebagai Parkinson's Law. Parkinson's Law menyatakan, kerja akan berkembang untuk memenuhi masa yang ada. Maksudnya, diberi 2 jam, anda guna 2 jam. Diberi 8 jam, anda ambil 8 jam. Ini bukan sahaja buang masa, malah kualiti kerja mungkin terjejas. Lebih banyak masa tidak semestinya lebih baik. Adakah ini betul-betul berlaku pada anda? Jadi, bagaimana kita boleh atasi Parkinson's Law ni? Kuncinya, cipta deadline sendiri yang lebih ketat. Pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil dan fokus pada satu-satu masa. Jangan biarkan kerja anda berkembang tanpa batas. Dengan strategi ini, anda boleh tingkatkan produktiviti, kurangkan tekanan dan nikmati hidup dengan lebih baik. Mula amalkan hari ini, rasai bezanya.